Okay, inilah suasana di rumah kita. Mungkin sekarang tengah agak malam sikit, agak gelap. So mungkin esok pagi sebelum kita gerak, kita akan buat gambar daripada luar lagi. So without further ado, kita try masuk dalam dulu Okay. So ni adalah suasana rumah kita. Ini ada frame sikit. Okay, ni adalah bilik pertama. Masuk-masuk je terus bilik guys. Wow. Wow. So bilik pertama ni guys, ada dua katil. Bukan dua katil lah. Queen size. Ada barang-barang macam iron apa semua, baju-baju, apa-apa. Ini saya rasa heater ni. Ya ke? Tak tahulah. Kau tempat keringkan baju. Entahlah, tak Nampak apa? Air baju. Okay, dan ini adalah, dia ada toilet dia sendiri guys untuk bilik yang pertama ni guys. Okay, so agak selesa, bagus. Ada, saya rasa ada aircon ke? Tak ada kipas. Heater. Masa ada heater lah. Okay, so kita masuk ke tempat tu dulu. Sabar. Baca lah. Baca dulu. Man cave rules. Hydrate with beer. No cheek clip. Pandai dah baca sendiri. Okay. Nanti kalau screenshot ataupun pause, baca sendiri kan. Ni adalah bilik yang kedua. Wow. Ini adalah bilik permainan guys. Di mana kita ada TV. Ish, apa tu? PS5 guys. PS5, serius lah? Ya, PS5 guys. Wow, crazy bro. Atau kita ada di sini, kita ada pool. Crazy doh. Ada kita punya makan-makan. Oh, nak tengok. Hai. Ya, sama-sama ya. Satu. Wow. Oh, dia ada pool, ada sofa. So kita di sini, kalau korang tengok sini ada duct guys. Cuba paling satu. Saya cuba paling satu Jarak je saya tak tahu, tapi saya try dari sini je lah. Ini adalah tutorial. Tangan tegak, pingkup paling shoot je tu. Wow, keren. Ni saya akan tunjuk sekarang, tapi mungkin esok lagi cantik lah. Tapi malam-malam lagi saya buat tu house tour, saya buat terus. Ni adalah halaman kita guys. Wow. Korang siapa nak relax, ni relax. Sini boleh jemur baju. Okay, ni ada kerusi pun boleh untuk makan. Style. Ini saya rasa ni barbecue. Set. If I'm not mistaken lah. Saya try buka Sikit je. Susah nak buka apa. Okay, betul. Barbecue set. Ni kita tempat duduk lagi. Basically ni adalah tempat untuk berehat lah guys. Besar rumah ni. Lepas tu kita ada halaman sikit belah sini. Di sebelah rumah ada karavan. Okay. So korang akan dapat satu set dengan pemandangan karavan jiran. Okay, satu dia masuk balik. Okay. Kawasan ruang tamu. Next, kita pergi ke ruang tamu yang seterusnya. Okay. Ni kita punya wet kitchen. Kita ada second ruang tamu. Wow. Ada TV, ada relax kat sini. Okay guys, saya jumpa lagi satu benda yang treasure. Bismillahirrahmanirrahim. Kosong. Agak mengecewakan. So total ada 4 bilik guys. Untuk korang yang ada macam a group of friends yang ramai-ramai ke apa, untuk nak hang out, tak pergi mana-mana, just nak hang out kat sini pun sangat sesuai. Korang tengok kat tempat main cave tadi, banyak main game semua. Kita sebenarnya dah tak sabar nak main pool. Betul bang? Alright. So kita akan tunjuk apa yang kita akan buat untuk esok pula, ataupun malam ni ke. Nanti kalau ada masa kita akan tunjuk. Let's go. Alright. So ingat tak semalam kita bawa korang tertunggu-tunggu, ke mana hari ni kita nak pergi sebenarnya. So korang tengok dulu luar, bagi tengok. Ni dekat kawasan Tepi Island. Saya bagi korang 3 saat untuk fikir. Okay, masa dah habis. Kita nak pergi naik ke ferry. Kita nak tengok whale watching and dolphin. So it is not 100% guarantee yang kita akan nampak whale, tapi there is possibility. So harap-harap we are lucky today untuk jumpa at least one whale lah.
So kat sini cuaca sejuk. Sekarang jam lebih kurang 8.47. Kita akan bertolak dalam pukul 9. And the weather is quite nice today. Kat depan baru lepas sunrise semua. So we are excited. Everyone is excited. Are you guys excited? Okay, so nak tahu macam mana? Stay tuned. Okay, sekarang kita dekat atas boat. So kita akan cari whale, shark and dolphin and seal. Shark tak ada. Okay, so dekat Alright bang. Where are we now? Okay. So sekarang kita berada di atas kapal. Kapalnya agak beralun je guys sebab dia angin ombak agak kuat. Sekarang kita ada satu misi iaitu mencari seal, dolphin dan juga ikan paus. Jadi kapten kapal dah bagi sikit penerangan tadi. Dia kata kalau kita jumpa benda-benda semua terus angkat tangan. Sebut nama Muhammad Azmi. Jumpa ikan paus. Macam tu. Okay, so sekarang misi kita dah tahu kalau kita akan jumpa, kita akan cuba sedaya baik kita untuk tangkap kulit tersebut. And yeah, let's go. Alright. So sedikit sebanyak sejarah Palatau. So kenapa dia ada musim-musim dia untuk kita tengok whale watching. And the best season is waktu winter. Sebab apa? Sebab waktu ni semua ikan paus ni dia akan pergi berhijrah, migrate untuk menghasilkan pasangan lah, macam tu lah. So dia akan pergi daripada kawasan sini, dia akan lalu kawasan sini lah, pergi ke kawasan yang lebih warm. So sebab tu waktu-waktu ni kita akan banyak nampak whale tu, sebab dia akan melintasi kawasan-kawasan dekat area-area yang hotspot lah dekat kawasan whale watching ni. Okay guys, so macam mana guys experience kita naik kapal dan tengok ikan paus for the first time guys. So sebenarnya ini memang one of a 1,000 times of experience guys. So tak semua tempat kita boleh dapat ikan paus, and tak semua tempat kita boleh nampak sedekat ni. Plus even kalau kita naik pergi tempat ni pun, naik cruise pun, tak semua masa yang kita dapat tengok ikan paus guys. Sebab kadang-kadang kita pergi tak ada ikan paus, just ikan lumba-lumba macam tu je. Worth it tak experience ni? It's worth it. Dengan price dia, is it worth it? Do you recommend people to come? I very recommend people to come. Sebab ini memang satu Experience yang tak dapat kat Malaysia lah. Animal lover ataupun memang yang suka experience baru, inilah experience yang korang kena try at least once in a lifetime. Okay guys, so overall today is very awesome experience. And kita tengok lagi apa lagi journey kita pada trip kali ni. Stay tuned. So Beach. Okay, sekarang kita dekat Brighton Baffin Beach. So yang famous kat sini adalah rumah-rumah ni. Kenapa kat sini famous benda ni? Sebab ni adalah Mercu Tanda Melbourne. Yes sir. Yes, So sir. Hey, sekarang kita ada mission. Kita kena cari the best buffing box. Okay, rumah yang paling best. blind box. Rumah yang paling best, yang paling kita minat, okay? Blind box. Okay.
So nanti kita akan rate, okay? We'll give you guys rate. Apa ambil gambar? So sekarang kita dah habis bergambar. And now kita nak pergi dekat Saint-Kilda untuk tengok penguin. Let's go guys. Alright, sekarang ni kita tengah jalan marathon nak pergi tengok penguin. Kat mana ni? Saya sebenarnya pun tak pasti juga. Dekat mana? Saint-Kilda Beach. Central Garbage. Apa? Central Garbage? Saint-Kilda Beach. Central Darwish. Tak tahu lah. So, kita tengah jalan berapa jauh ni? Approximately baru 200 meter. Approximately. Yup, and itulah berapa jauh kita kena gerak. It looks like endless. No, bukan. Acceleration. Acceleration. Okay, macam tu lah guys. Begitulah ceritanya. Okay, lepas berapa saat nanti dah sampai dah habis tu. Tapi kita orang kena jalan lama ke depan ni. So, biasa korang. Okay, bye. Jumpa kat sana. Okay guys, so hari ni secara overall je guys, hari ni kita panggil sebagai chill day guys. Di mana hari ni kita kalau start daripada pagi tadi kita telah pun menghantar ataupun telah pun mengesend makcik saya guys pulang semula ke Malaysia. Untuk trip kali ni dia tak dapat nak join kita untuk full trip. So dia dapat join kita sampai hari ni saja. So pagi tadi kita pergi ke airport menghantar dia apa semua, settlekan urusan apa semua. And then balik tu kita balik semula ke rumah. Hujan. Dan disebabkan hujan tu kami decide untuk buatkan hari ni sebagai hari yang relax. Siapa yang nak tidur ke, siapa yang nak settlekan video, editing ke, nak buat kerja, nak basuh baju ke, semua kita buat hari ni. Ya, hari ni kita panggil sebagai chill day lah. Ni sekarang ni dah hari ke berapa ni? Dah tak kira dah hari ke berapa sebenarnya. Tapi hari ni adalah 30 hari bulan 6. Maksudnya hari terakhir bulan 6. Esok result keluar. Esok result keluar? Keluar ke 10 ke 12? 12. Esok adik saya keluar result. Doakan dia guys. Sila komen di bawah. Okay, so macam saya cakap tadi, hari ni kita rehat apa semua. Tak bawa handphone. Tak bawa handphone, tak apa. Oleh kerana kita telah pun jalan banyak, saya rasa lebih 7 hari ke 8 hari kita berjalan. Pagi keluar awal, balik malam lewat. So kita untuk kesihatan kita juga, kita try untuk relax pada hari ni. And then sekarang malam ni kita just ambil angin lah. Kita tengok apa yang ada di kawasan Saint Alban. By the way, kalau korang tahu sekarang ni kita berada di Saint Alban. Kalau korang tengok dari sini depan, adalah sikit padang apa semua. Dia lebih kepada sini lah. Saint Alban ni dia lebih kepada macam kampung-kampung punya vibe guys. Macam pekan-pekan punya vibe. So agak sesuai untuk siapa-siapa yang nak luar daripada kawasan city. Boleh kan ni tengok. Tak tahu ni Dia lintas ke? Jalan kaki, tak not sure. Okay, so kita explore malam ni, kita explore je. Kita tak tahu apa jadi. Kita jumpa anda pada hari esok guys. Let's go.